Dari pendengar kita, Azroy, cerita ini berlaku semasa saya menjalani perkhidmatan negara 11 tahun yang lalu, Casey. Saya NS di berdekatan dengan salah sebuah kubur lah di Singapura. Dan semasa itu semua katanya di sini semasa itu semua bunkmate sedang tidur selepas training seharian. Sedang saya tengah tidur, bunkmate saya kejut saya untuk temankan dia pergi ke tandas. Kerana tandas ada di dalam bunk, tapi tandas tu facing jagged ladder katanya di sini yang ada di bawah. Dan jagged ladder tersebut tu memanglah keras. Dekat kawasan saya menjalani perkhidmatan negara ni dikenali ramai. Tempat tu memang tempat berantai. Ramai budak-budak rekrut ternampak cik kak cantik lah yang duduk dekat kawasan tu. Jadi saya ikutlah kawan saya, temankan dia. Saya pun pergilah ke tandas bersama dengan teman. Saya tunggu dia di luar pintu tandas. Selepas 10 minit saya pun panggil dia dalam. Cepat sikit lah bro, kau buat apa kat dalam ni lama dah? Dia pun menjawab, kejap. Perut aku sakit ni. Saya pun tunggu. Dah lama Casey saya tunggu. Dan saya tanya lagi, oi, lama lah, aku ngantuk ni. Dia jawab, kejap. Lagi sekejap lagi. Jadi Casey, dah lama saya tunggu ni, beranikan diri saya panjat. Dan tengoklah dalam tandas tersebut, terpanjat Casey, dalam tandas tu tak ada orang. Saya terus cakap dengan teman saya ni, aku belah dululah, katanya di sinilah. Kemudian benda tu menyaut Casey, seolah-olah dia suruh saya tunggu lagi. Saya pun berlalu dari sana dan kemudian balik ke dalam bang. Memang sah teman saya sedang tidur dan mungkin langsung tidak kejutkan saya untuk temankan dia pergi ke tandas. Itu dia. Yang ini daripada